Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk pembentangan kali ini, kumpulan kami akan membawa anda mendalami topik yang amat relevan dan penting, iaitu cukai barangan dan perkhidmatan. Topik ini bukan sahaja menarik, malah memberikan impak yang besar kepada kehidupan seharian kita. Oleh itu, marilah kita bersama-sama meneliti dan memahami isu ini dengan lebih mendalam agar kita dapat mengambil manfaatnya. Assalamualaikum, saya Muhammad Nur Hakim bin Nur Syam, nombor matrik 291092. Saya akan membentangkan tentang konsep, sejarah dan latar belakang cukai barangan dan perkhidmatan atau juga dikenali sebagai GST. GST adalah sejenis cukai penggunaan yang dikenakan pada setiap peringkat pengeluaran dan pengedaran, namun akhirnya ditanggung oleh pengguna akhir. Cukai ini juga dikenali sebagai VAT di beberapa negara lain. Kita ambil sebagai Singapura sebagai contoh. Singapura mula melaksanakan GST pada tahun 1994, 1 April, dengan kadar sebanyak 3%. Langkah ini juga membawa kepada pelbagai program bantuan oleh kerajaan untuk mengurangkan kesan GST kepada isi rumah dan memastikan kestabilan fiskal negara. Mari kita lihat dengan lebih mendalam mengenai bagaimana GST memberi kesan terhadap ekonomi dan masyarakat secara keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Syaharuddin, bernombor matrik 290986. Definisi cukai. Cukai ialah bayaran yang dikenakan oleh kerajaan kepada individu dan perniagaan untuk membayari perbelanjaan negara seperti pembinaan infrastruktur, penyediaan perkhidmatan awam dan pelbagai program sosial. GST dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan di semua peringkat rantaian bekalan daripada pengeluar kepada pengguna akhir dalam konteks Singapura. Walaupun cukai ini dikenakan di pelbagai peringkat pengeluaran dan pengedaran, pembeli akhir yang membeli produk dan perkhidmatan itu akhirnya bertanggungjawab. Tujuan cukai. Yang pertama, mengumpul dana untuk infrastruktur dan perkhidmatan awam. GST digunakan oleh kerajaan untuk membayari pendidikan, kesihatan, keselamatan dan pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur. Dengan GST, kerajaan boleh mengekalkan program pembangunan negara dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Yang kedua, menurunkan kebergantungan kepada cukai pendapatan. Cukai pendapatan adalah sumber utama pendapatan kerajaan sebelum GST. Walau bagaimanapun, bergantung sepenuhnya kepada cukai pendapatan boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi. GST mengurangkan kebergantungan kerajaan kepada cukai pendapatan dan mewujudkan sistem percukaian yang lebih adil dan berterusan yang membolehkan kerajaan mengimbangi sumber pendapatan negara. Yang ketiga, meningkatkan persaingan ekonomi. GST akan meningkatkan minat perniagaan Singapura dengan mengurangkan kadar cukai pendapatan individu dan syarikat. Dengan meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak pelabur ke dalam negara, kedua-dua perniagaan dan individu mendapat manfaat kepada pengurangan cukai pendapatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal bin Muhammad Jalani, nombor matrik 290975. Saya akan teruskan dengan tajuk klasifikasi GST. Dalam sistem GST di Singapura, cukai ini dikategorikan sebagai cukai tidak langsung kerana ia dikenakan ke atas penggunaan barang dan perkhidmatan, manakala bukan secara langsung pula kepada pendapatan individu dan perniagaan. GST dikira berdasarkan nilai barang dan perkhidmatan yang dibekalkan dan kadar cukai ditetapkan oleh kerajaan. Terdapat dua kategori utama dalam sistem GST di Singapura. Yang pertama adalah bekalan standard rate. Jenis bekalan ini dikenakan GST pada kadar standard iaitu 9%. Kebanyakan barang dan perkhidmatan di pasaran termasuk dalam kategori ini. Yang kedua adalah zero rate. Jenis bekalan ini dikenakan GST pada kadar 0%. Contoh utama bekalan dalam kategori ini ialah ekspor barang dan perkhidmatan antarabangsa.
Walaupun kadar GST adalah 0%, peniaga masih boleh menuntut kredit cukai input yang mereka bayar untuk memperoleh barang dan perkhidmatan yang berkaitan dengan perniagaan mereka. GST adalah salah satu sumber utama pendapatan kerajaan Singapura dan ia memainkan peranan penting dalam membiayai pelbagai perkhidmatan awam seperti sektor kesihatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk kelangsungan dan kemajuan negara. GST yang meningkat secara beransur-ansur daripada 2013 sehingga 2024 telah meningkatkan hasil kerajaan. Peningkatan ini pada tahun 2020 sebanyak 7%, 2021 7%, 2022 7%, 2023 8% dan 2024 9%. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahrizal bin Muhammad Som, nombor metrik 290973. Implikasi cukai. Pada masa kini, kadar GST di Singapura sedang diubah suai pada kadar 7% yang akan dijangka meningkat kepada 8% pada tahun 2023 dan seterusnya meningkat kepada 9% pada 1 Januari 2024. Peningkatan berperingkat ini adalah tindakan taktikal yang diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan pembiayaan untuk perkhidmatan penting, terutamanya dalam bidang kesihatan. Kadar GST memberi kesan kepada kerajaan dan juga kepada masyarakat. Kesan GST kepada kerajaan. GST adalah salah satu sumber utama pendapatan kerajaan di Singapura dan ia memainkan peranan penting dalam membiayai pelbagai perkhidmatan awam seperti sektor kesihatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk kelangsungan dan kemajuan negara. Ini membolehkan perkhidmatan kerajaan berkembang dengan lebih baik dan meningkatkan kualiti hidup rakyat melalui pelbagai inisiatif pembangunan. GST juga memainkan peranan penting dalam dasar fiskal negara kerana ia membantu kerajaan mengekalkan kestabilan kewangan dan mengurangkan ketergantungan terhadap cukai pendapatan sebagai sumber pembiayaan negara yang menghasilkan sistem pencukaian yang lebih menyeluruh dan adil. Hasil cukai yang berterusan membolehkan kerajaan menjalankan pelbagai projek infrastruktur, meningkatkan sistem pendidikan dan perkhidmatan kesihatan dan memastikan ekonomi negara kekal berdaya saing dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin kompleks. Oleh itu, walau peningkatan kadar GST menimbulkan pelbagai reaksi, ia tetap menjadi langkah penting dalam memastikan kestabilan kewangan negara pada jangka masa panjang dan membolehkan kerajaan terus menyediakan perkhidmatan berkualiti kepada rakyat. Kesan kepada masyarakat. Walaupun GST dikenakan secara sama rata ke atas semua pengguna tanpa mengira tahap pendapatan, GST meningkatkan harga barangan dan perkhidmatan yang boleh mengurangkan kuasa beli rakyat dan memberi kesan kepada pola perbelanjaan mereka. Ini terutamanya berlaku untuk golongan berpendapatan rendah yang mungkin terpaksa mengurangkan perbelanjaan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kos sara hidup yang meningkat. Untuk menangani kesan buruk ini, kerajaan telah menggunakan bantuan kewangan, subsidi dan geran khas untuk mengurangkan beban cukai bagi mereka yang terkena kenaikan GST. GST juga memberi kesan kepada tingkah laku ekonomi secara keseluruhan kerana ia boleh membuatkan pengguna menjadi lebih berhati-hati apabila berbelanja. Ia memberi kesan terutama kepada sektor perniagaan, terutama kepada perniagaan kecil dan sederhana yang perlu mengubah strategi harga mereka untuk menampung kos operasi yang meningkat akibat cukai yang lebih tinggi. Oleh itu, walaupun GST adalah satu cara penting untuk menjana pendapatan negara, kerajaan mesti sentiasa memastikan bahawa ia dilaksanakan dengan cara yang berkesan untuk mengurangkan kesan yang diberikan kepada rakyat, terutama golongan berpendapatan rendah dan untuk mengekalkan kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tuan Ahmad Zainal bin Tuan Ismail, nombor metrik 291037. Saya akan membentangkan tajuk berkenaan perubahan kadar cukai barangan dan perkhidmatan
atau singkatannya GST, kumpulan kami telah memilih kerajaan Singapura berkenaan dengan perubahan kadar GST, yang mana kerajaan Singapura telah melaksanakan perubahan kadar cukai barangan dan perkhidmatan, iaitu GST, secara berperingkat. Adalah seperti berikut. Pada 1 Januari 2023, kadar cukai barangan dan perkhidmatan GST dinaikkan daripada 7% kepada 8%. Kita dapat lihat perbezaan dalam melaksanakan perubahan kadar cukai barangan GST ini, iaitu pada tahun 2024, 1 Januari 2024, kadar GST Singapura dinaikkan lagi daripada 8% kepada 9%. Ini dapat membantu kerajaan Singapura membelanjakan untuk membina kemudahan awam dan infrastruktur yang membolehkan orang ramai dan perniagaan berkembang. Seperti yang boleh dilihat daripada carta pie yang dilampirkan, sebanyak 57% daripada perbelanjaan operasi kerajaan dalam tahun fiskal 2023 sehingga 2024 ianya digunakan untuk pembangunan sosial. Sektor seperti pertahanan, hal ehwal dalam negeri dan hal ehwal luar negeri, keselamatan dan hubungan luar menerima bahagian kedua yang paling besar, iaitu sebanyak 31.1%. Selebihnya 8.1% dihaskan untuk pertumbuhan ekonomi dan sebanyak 3.9% untuk pentadbiran kerajaan. Sekian saja pembentangan saya berkenaan perubahan kadar GST.